Ini phone paling latest dari Infinix, iaitu Infinix GT30 Pro. Aku punya first impression aku tengok, design dia memang sangat bagi aku sedap dipegang and lebih minimalis dari sebelum ni. Warna yang dekat tangan aku sekarang adalah warna dark flare. Dia bagi nampak sangatlah estetik, lebih kepada gaming. So korang tengok bentuk dia lebih kepada flat, and dekat tepi-tepi dia pun flat, and dekat keliling kamera dia korang boleh nampak ada satu pattern warna merah. And even dekat power button pun nampak warna merah. So dia nampak lebih, bagi aku lebih garang and mengancam. Dalam masa yang sama juga, dekat belakang dia ada lampu RGB tau, yang aku demo kat korang. So kalau korang buka, korang boleh nampak macam tu. So let's say kalau korang main game, tiba-tiba menang ke apa, lampu ni akan menyala sendiri. So dia boleh bagi nampak macam Lepas tu dari segi design dia pula lebih kepada geometrik. Korang tengok dekat sisi dia pun petak, flat screen lagi, and dia tak ada edge langsung. Lagi satu, dia punya build material dia memang dimina untuk tahan lasak. So jangan risau, dia tahan cala. So untuk daily life korang tak perlu risau. Aku rasa kalau tak pakai casing pun dia masih boleh bertahan. Highlight kepada phone Infinix GT30 Pro ni adalah all day full SPF system. So let's say kalau korang main game, dia akan make sure gameplay korang akan smooth and frame rate pun tak jatuh. Walaupun korang tengah duk battle memang intense. Lagi satu, dia pun boleh kurangkan lag. Lepas tu boleh prevent overheating and akan make sure tak frame drop. Dia certified oleh top game developer tau. So korang nak main game yang performance yang lebih tinggi sikit, dah tak perlu hack, dah tak perlu nak macam modify dah. Semuanya built in. Lepas tu pula dia juga akan make sure korang punya gameplay akan nampak lebih smooth tau. Jom let's talk about apa ada dekat dalam engine dia pula. Untuk chip, dia pakai MediaTek Dimensity 8350 5G Premium Gaming Chipset. Maksudnya dengan phone ni korang boleh main game dengan lebih laju, lebih smooth and lebih lama. At the same time, tangan korang tak terbakar. Let's say untuk power usage yang lebih rendah, at the same time dia boleh maintain high performance. Untuk chipset dia pakai 4 nanometer fabrication. Untuk chipset dia pun dah upgrade kepada octa-core. So dia mampu handle AI, GPU dengan CPU sekaligus, yang lebih efisien. Lepas tu dekat dalam dia dah integrate sekali dengan MediaTek Hyper Engine yang boleh enhance lagi mobile gaming experience korang. Okay korang, bila tengok betul-betul tak nampak macam ada trigger kan? But handphone ni ada trigger tau, yang dinamakan sebagai GT Trigger. Maksudnya untuk trigger ni korang boleh custom and korang boleh initiate any action ataupun acts menggunakan super fast response. So dah tak ada no physical pressure needed dah. So misalnya dekat dalam game MLBB, korang boleh guna GT Trigger ni untuk beli item dengan cepat, ataupun nak access scoreboard, ataupun nak toggle minimap pun boleh. Dah tak perlu kacau gameplay korang. Let's say kalau aku main FPS title pula macam CODM ke PUBG ke, korang boleh guna GT Trigger ni untuk let's say merangkak ke, ataupun nak macam nak menembak dengan lebih berterusan. Situasi yang lain pula korang boleh custom GT Trigger ni. Misalnya korang host serentak, dia boleh launch game pun boleh juga tau. Untuk GT Trigger ni dia bukan khas untuk gamers saja. Let's say sebagai content creator macam aku juga, so kita juga boleh custom tau. Let's say host lama-lama dia boleh launch kamera ke, launch kamera apps, video editing app, everything boleh. Okay korang, let's talk about dia punya screen pula. Dia punya screen 1.5K 144Hz AMOLED display. So korang boleh dapat super smooth punya scoring dengan touch, sebab 144Hz tu laju betul. At the same time dia punya warna pun sangatlah bright and sangat rich untuk consume media ataupun untuk main game. Even jari korang basah pun dia punya touch pun sangat responsif. Macam aku kan banyak main phone kan seharian kan, dia juga dia built in untuk jaga mata korang tau, yang dipanggil sebagai all day eye comfort. Lepas tu untuk screen pula, dia ada Corning Gorilla Glass 7i. Okay korang, aku ada satu good news. Let's say kalau korang nak bawa pulang Infinix GT30 Pro ni, korang boleh check out Infinix punya TikTok page 16 Mei ke atas tau. Mana tahu korang pun boleh dapat phone ni. Macam biasa, stay tuned for full review. Ataupun kalau korang nak ada tanya soalan, korang tanya je tau.